Seorang peniaga yang merempuh dua lelaki bermotosikal menggunakan kenderaan pacuan 4 roda sehingga mengakibatkan pemboncengnya maut di Kapar, Kelang minggu lepas dihadapkan ke Mahkamah Magistrat Kelang atas pertuduhan membunuh. Argane Salinggam, 49 tahun, mengangguk faham sebaik pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrat A. Kartiyayini. Bagaimanapun tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh kerana kes bunuh di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Lelaki terbabit didakwa membunuh dan menyebabkan kematian ke atas K. Tinesh Kumar, 33 tahun, di hadapan simpang masuk Taman Sri Kapar, Batu 12, Jalan Keretapi Lama off Jalan Kapar Kelang pada 9.47 pagi 5 Mac lepas. Mahkamah menetapkan sebutan semula kes pada 22 April untuk laporan forensik. Sebelum ini, Ketua Polis Selangor Datuk Shazli Kha mengesahkan kematian seorang daripada dua lelaki bermotosikal yang cedera dirempuh kenderaan pacuan 4 roda selepas melepaskan tembakan di Taman Sri Kapar Kelang pada pagi 5 Mac. Di Mahkamah Shah Alam, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif, CEO Pendaftaran dan Perkhidmatan Perniagaan, Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM sekali lagi didakwa dan kali ini atas 3 pertuduhan menerima wang berjumlah RM13,000 tanpa balasan daripada usahawan teknologi kira-kira 8 tahun lepas. Huzairi Yahya, 55 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas ketiga-tiga pertuduhan itu dibacakan di hadapan Hakim Awang Karisnada Awang Mahmud. Dia didakwa menerima wang tunai berjumlah RM8,000, RM2,000 dan RM3,000 daripada Ketua Pegawai Eksekutif Big Data World Sdn Bhd, Syariza Zakaria yang tertuduh ketahui mempunyai hubungan dengan urusan rasminya. Tertuduh didakwa melakukan kesalahan itu di sebuah restoran di Kota Damansara, Petaling Jaya, sebuah hospital di Kota Damansara, Petaling Jaya dan sebuah restoran makanan segera di Mutiara Damansara, Petaling Jaya antara Julai 2017 hingga Jun 2018. Semalam, Huzairi mengaku tidak bersalah di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur atas pertuduhan menerima wang RM50,000 tanpa balasan daripada anak bekas Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Hamzah Zainuddin, 8 tahun lepas. Hakim Awang Karisnada membenarkan kes dipindahkan ke Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur dan menetapkan 20 April untuk sebutan semula kes. Seorang lelaki tempatan ditahan bagi membantu siasatan selepas kenderaan dipandunya dipercayai merempuh 6 kenderaan lain dalam satu kemalangan jalan raya di Jalan Wong Sun Kai di Sibu malam tadi. Menurut pemangku Ketua Polis Daerah Sibu, Superintendent Boniface Bajai, pihaknya menerima laporan berhubung kejadian melibatkan 7 kenderaan itu pada kira-kira 9.55 malam. Siasatan awal mendapati sebuah kereta jenis Toyota Vios yang dipandu lelaki berumur 24 tahun sedang bergerak ke arah persimpangan lampu isyarat Jalan Wong Sun Kai. Semasa menghampiri persimpangan itu, kenderaan tersebut dipercayai tidak berhenti di lampu isyarat lalu merempuh 6 kenderaan lain yang berada di hadapan. Kemalangan itu bagaimanapun tidak melibatkan sebarang kecederaan serius, namun semua kenderaan terbabit mengalami kerosakan teruk. Namun hasil ujian saringan awal air kencing mendapati pemandu terbabit positif dadah jenis amfetamin.